Macam tu puding tu. Tuan Puding, buat gapo Kelantan ni? Tuan Alik, betul baru tiba Kelantan ni. Nak jalan-jalan jumpa usahawan Kelantan. Tapi Tuan Puding sakit belakang, sakit badan ni. Boleh tolong tak? Boleh, apa tak bolehnya. Tapi ada mahalnya. Apa mahalnya? Kena review dulu pusat terapi saya ni. Kenapa Tuan Puding kena review pula? Yalah, sebab kami nak bantu lebih ramai lagi orang yang sakit pinggir, lenguh-lenguh badan, sakit bahu dengan buat rawatan premium di pusat terapi saya ni. Lepas Tuan Puding review kedai saya ni, Tuan Puding kamu ni, saya kecek dia depan ni. On tak on? Saya on. Tuan Puding on. On. Jom kita review. Sengah-sengah badan, lenguh-lenguh sendi, rasa macam tak sihat, inilah tempat untuk melaraskan tulang belakang dan sendi anda. Pusat Terapi Dr. Mazlan, guys. Pusat terapi ini terletak dekat dengan Maidin Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Servis apa ada kat sini? Rawatan tulang belakang. Yang kedua, rawatan untuk slip disc. Yang ketiga, rawatan frozen shoulder. Rawatan keempat, rawatan tulang belakang. Pusat terapi ini dikuasakan oleh Neurostah yang peramah dan profesional. kalau dulu. Yang pertama, saya ni memang tak ada pengalaman langsung dalam perniagaan. Yang kedua, tak pandai langsung nak ambil staff yang berkualiti. Yang ketiga, tak tahu macam mana nak urus tim dengan bagus. Tapi sekarang, Alhamdulillah, selepas dah join Funny Evo, saya dah mula tahu strategi dan selok belok dalam bisnes ni. Yang kedua, saya dah mula ambil manager untuk urus tim semua. Yang ketiga, saya dah mula boleh keluar operasi dah. Sana saya kepada usahawan di luar sana, untuk grow bisnes lebih laju, carilah ilmu dengan berguru. Bila ada ilmu, kita buat keputusan yang lebih tepat dan tindakan kita akan jadi lebih lancar. okey Tuan Alip, saya dah review dah pusat terapi ni. Tapi soalan, dah kenapa Azlan yang dapat rawatan tu? Bye bos, gerak dulu. Oi! Biasalah Tuan Puding, kalau tak ada ilmu, majikan yang akan tersakiti. Okey guys, jangan lupa like, follow, komen, share untuk bisnes review yang seterusnya. Dah kenapa Azlan yang dapat rawatan tu? Kalau tak ada ilmu, majikan yang akan tersakiti.